Gaji besar bukan bermakna anda kaya. Gaji kecil bukan bermakna anda miskin. Orang yang bergaji kecil yang tiada simpanan sama sahaja dengan orang yang bergaji besar yang tiada simpanan. Mungkin bezanya seorang berkereta kecil dan seorang berkereta besar. Tetapi hujung bulan, kedua-duanya kosong tanpa simpanan. Jika terjadi apa-apa kecemasan, keadaan mereka sama sahaja. Orang yang berjaya dalam keuangan ialah siapa yang mampu untuk menyimpan secara konsisten walaupun sedikit. Orang bergaji besar atau kecil bukannya mereka tiada wang, tetapi duit simpanan mereka selalu bocor. Jika anda dalam golongan ini, anda boleh cuba tukarkan kaedah simpanan dalam bentuk emas. Anda boleh letakkan target simpanan 1 bulan pendapatan sebagai simpanan anda yang pertama. Katakan anda bergaji sekitar RM2,000, anda boleh letakkan target untuk dapatkan gold bar 5 gram. Anda boleh menabung grab emas sikit-sikit di akaun EmasCap dan apabila cukup 5 gram dalam akaun, anda boleh arahkan sistem untuk fizikalkan emas ini untuk anda simpan sendiri. Ulang proses ini sehingga anda dapat ada simpanan 12 bulan pendapatan. Simpanan emas sebenarnya mempunyai banyak kegunaan. Bagi yang berminat untuk mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.